Tak apa weh, chalet kita pun memang betul guys. Cantiknya lighting. Tengok ni korang. Ni dekat pasir. Hi guys. Terang sangat lah. Sakit banget. Dah sampai. Look at that. Weh, best. Korang dulu atau nenek kau dari mana? Sebenarnya family kita orang Melaka weh. Guys, kita nak shake hands. Nak Shake shake hands. hands. Oh, yes. Aduh. Aduh, boleh tak nak lihat? Okay. Hello. So, kita nak cari bilik 6-7 kita. Okay. Woo! Salala! Tuturutudu. Oh, iron dia kat luar macam ni. Salala, cepatlah. Inilah dia. Kita akan buka. Mak, tak boleh masuk mak. Cuba tarik rapat ke pintu. Bismillah. Assalamualaikum. Hello. Wow. Weh, sejuk dah weh. Katil pun sedap weh. Sebab dia dah buka aircon siap-siap. And then this is the toilet. Nice though. Decent though Suraya. Nice sangat sebenarnya. Sangat decent. Tada, ada sejadah. Suraya. Hi. Ini memang berombak yang selfie. You so hi guys. Ni rombongan Cik Kia. Tengoklah di belakang-belakang tu. Bolehlah DJI. Kita nak cari makan. Kenapa kau tak keluarkan DJI kau? Hello. Alright. So yeah, River Soy. Kita nak cari makan. Assalamualaikum aunty. Assalamualaikum semua. Hari ni kita orang first day dekat Cerating, dah sampai dah. Ada Solala kat sini. Hi. Ada Aimi. Hello. Dan ada Arsi. Hello. So, saksikan nantikan kita orang punya vlog dekat pantai. Jadi saya akan terangkan sedikit itinerary kami di sini. So today kita akan chill-chill je di tepi pantai, berenang, bersurfing dan bercuci mata. Kemudian pada waktu malam kita akan teruskan aktiviti hedonisme itu. Pada esoknya kita akan memasuki hutan paya bakau yang ada beberapa meter sahaja daripada Istana Cerating Beach Resort. Dan seterusnya kita akan teruskan aktiviti hedonisme di tepi pantai dan pergi ke Pulau Ulau. Yeah. Shooting tak? Lama sikit vlog kita orang. Yes. Okay, bye korang. Salah Arsi. Tak, kan mic. Apa yang rosaknya? Rosaklah kalau 3 minit. Ya ke? Really? Sumpah lah. Dia tak boleh video. Dia tak boleh video, tak nak tekan-tekan. Betul ke? Ya, no. Oh, okay. Ingatkan dia main-main tadi. Muka dia macam main-main. Kan, dia macam tak boleh dipercayai. Okay, bye. Ni, Sik dia orang rakam vlog ni. Masak ayam. Apa? So, hi korang. Hey, dia panas tapi dia tak pedih. Macam okey. Kita nak cari pantai. Untuk pantai. Look at pantai. Tengok, budak baru masuk bandau. Lagu dia. Ini influencer kita. Tapi Patah. I wanna know. She feeling dah. She memang feeling dah weh. Lari. Hello guys, kita nak pergi pantai. Let's go. Let's go. Let's go ya. Hello. Ush, hello. Ibu masjid ni, hello. Tak, kau memang nak jalan macam ni ke nanti? Boleh tak jalan macam biasa je? Jom. Okay. Pinjam. Okay, walk guys. Mana si Akasha? Okay. Hello. Allah.
Banyaknya berlaku. Yeay, itulah lautnya. Padah. Jadi inilah dia situasi sekarang. Yes, sir. Salala, hello. Hello, RC masuk friend RC, hello. Lepas tu inilah keadaan di Cerating sekarang. Cerating, sekading, sekadung. Sekading. So, langit sangat mendung. Oh, lemak. Morning. Dah sampai jeti. Ini dia. Then fire activity. So this is the sungai. Lembutkan hati dia. Kita kena jadi macam Kak Aisyah, kasih dia orang kau. Garu-garu sikit. I ada residu guys. Have sinus. Akasha pernah cakap ke dia ada sinus? Chilling saya. Tengok muka Solala. Kau excited. Inilah kecederaan. Main ni tadi, mangrove tu. Kau yang kena bawa kan boat tu. Ya weh. Info kami sedang bersenang-senang lenang di Pantai Ula, memakan aiskrim goreng. Yes. Solala dan ais blendednya dengan ada kucing yang kuat mengandung. Yes. Itu laut dia. Wow lah. Sampaikan cinta aku kepadanya. Yay, look at it. Sakading. Patung ding. Tengok laut. Ush, crazy actually, crazy.